Tajuk utama, Hormuz milik kami, Iran dakwa serang kapal AS. Selepas kapal perang mereka ditenggelamkan. Kandungan berita 1. Serangan balas Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah kapal tangki minyak milik Amerika Syarikat di utara Teluk Parsi. Serangan ini dikatakan telah menyebabkan kapal tersebut terbakar. 2. Punca konflik. Tindakan ini merupakan tindak balas dendam selepas kapal perang Iran, Iris Dena, ditenggelamkan oleh torpedo kapal selam Amerika Syarikat di Lautan Hindi pada hari sebelumnya. Serangan torpedo itu dilaporkan mengorbankan sekurang-kurangnya 87 kelasi Iran. 3. Kawalan Selat Hormuz. Iran kini mengisytiharkan bahawa mereka mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz. Mereka memberi amaran akan menyekat laluan strategik tersebut kepada kapal-kapal dari AS, Israel, dan Eropah. Hanya kapal dari negara sekutu tertentu seperti Rusia dan China yang dikatakan akan dibenarkan lalu. 4. Kenyataan pihak AS, Setiausaha Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengesahkan penenggelaman kapal Iris Dena sebagai serangan torpedo pertama ke atas kapal musuh sejak Perang Dunia Kedua. Beliau menyifatkannya sebagai kematian senyap bagi kapal tersebut. 5. Situasi semasa. Setakat laporan ini dikeluarkan, pihak Amerika Syarikat belum mengesahkan secara rasmi mengenai dakwaan kebakaran kapal tangki minyak mereka di Teluk Parsi itu, sementara ketegangan di rantau tersebut terus memuncak. Berita ini menggambarkan situasi konflik ketenteraan yang serius antara Amerika Syarikat dan Iran yang melibatkan laluan perdagangan minyak dunia yang kritikal. Ya, terdapat beberapa maklumat tambahan yang lebih terperinci dan kritikal mengenai insiden ini mengikut laporan terkini. 1. Butiran penenggelaman Iris Dena. Kapal selam yang terlibat dikenal pasti sebagai USS Charlotte. Ia menggunakan torpedo Mark 48 untuk menenggelamkan Iris Dena. Kejadian berlaku kira-kira 40 batu nautika dari pantai Galeh, Sri Lanka. Ini adalah kali pertama kapal selam Amerika Syarikat menenggelamkan kapal musuh menggunakan torpedo sejak Perang Dunia Kedua. Setiausaha Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyifatkan operasi ini sebagai quite deft. 2. Statistik mangsa. Daripada anggaran 180 anak kapal Iris Dena, sekurang-kurangnya 87 hingga 100 orang disahkan terkorban atau hilang. Hanya 32 orang mangsa berjaya diselamatkan oleh tentera laut Sri Lanka dan dibawa ke hospital di Galeh. 3. Latar belakang kapal Iran. Sebelum diserang, Iris Dena baru sahaja selesai menyertai latihan tentera laut antarabangsa di Visakhapatnam, India. Kapal itu sedang dalam perjalanan pulang ke Iran apabila ia dijejaki dan diserang di perairan antarabangsa. 4. Kesan ekonomi pasaran global. Berita serangan balas Iran ke atas kapal tangki minyak AS telah menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak. Harga minyak WTI meningkat sebanyak 6.86% manakala Brent naik 4.31%. Pasaran saham New York turut mengalami kejatuhan mendadak disebabkan kebimbangan pelabur terhadap gangguan bekalan tenaga global. 5. Identiti kapal tangki yang diserang Iran. Walaupun Iran mendakwa menyerang kapal tangki AS, laporan lain menyebut kapal tangki Sonangol Namib Ho mengalami letupan ketika berlabuh berhampiran pelabuhan Iraq. Sebuah lagi kapal tangki di Kuwait turut dilaporkan terkena letupan. 6. Operasi ketenteraan lebih besar. Pihak Pentagon menyatakan bahawa serangan ini adalah sebahagian daripada Operation Epic Fury, iaitu kempen ketenteraan AS dan Israel untuk menumpukan keupayaan tentera laut Iran. Setakat ini, AS mendakwa telah memusnahkan kira-kira 20 aset laut Iran termasuk kapal fregat lain seperti Jamaran dan Sahan. Situasi ini menandakan peralihan konflik ke fasa yang lebih berbahaya di mana Lautan Hindi kini menjadi medan perang aktif antara kedua-dua kuasa tersebut.